Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersua menerusi program Dalam Radar edisi 6 Jun 2013. Seperti biasa, saya Wan Syarina dan program Dalam Radar diterbitkan oleh Ehsan Yahya dan Indah Khairi. Dan seperti biasa juga anda kami alu-alukan untuk turut serta dalam diskusi hari ini menerusi facebook.com palang bernama Radio 24 dan juga talian terus ke studio 0326927939. Dan seperti yang diberitahu lebih awal, kita ingin memberikan fokus terhadap pelaksanaan dan juga perancangan untuk memberikan peluang dan bantuan kepada usahawan mikro di Malaysia, dan antara lain juga untuk usaha yang tidak pernah surut ini dalam belanjawan 2013 telah dinamakan juga peruntukan 50 juta ringgit untuk 50,000 usahawan mikro terutamanya wanita menerusi program yang dinamakan sebagai Get Nation Business Online, dan ini juga sejajar dengan pertumbuhan dan juga kadar penembusan jalur lebar isi rumah di seluruh negara yang kini mencecah 66.7% berbanding hanya 22% pada tahun 2008, dan jumlah pelanggan telefon selular di negara kita telah melebihi 39 juta setakat suku ketiga tahun lepas. Ini semua menunjukkan betapa sekarang ini masyarakat lebih terdedah kepada dunia dalam talian, dan tentu saja peluang dan bantuan yang diberikan kepada usahawan mikro supaya mereka juga meluaskan perniagaan mereka menerusi perkhidmatan dalam talian seharusnya direbut. Adakah ia berlaku dengan baik sebenarnya? Adakah ia satu penyelesaian yang bagus untuk golongan usahawan di negara kita? Kita ingin bercakap tentang GMBO bersama dengan pemangku Ketua Bahagian Pengurusan Jalur Lebar SKMM, Puan Nur Akmal Syahminan di studio bersama saya sekarang. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana bersama kami hari ini. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin pertama sekali orang perlu tahu terlebih dahulu latar belakangnya GMBO ini sendiri. Pengenalan kepada program ini. Okey, program Get Nation Business Online ini adalah seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana ia merupakan satu inisiatif di bawah Belanjawan 2013 yang memfokuskan kepada pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat. So, di bawah program ini, kita mensasarkan untuk membantu 50,000 usahawan mikro terutamanya wanita bagi melonjakkan perniagaan dengan meningkatkan jualan secara atas talian. So, di bawah program ini, setiap pemohon yang layak akan diberi grant sebanyak RM1,000 yang melalui peruntukan di bawah SKMM. Dan apa sebenarnya rangsangan sehingga tercetusnya idea untuk program seperti ini? Sedangkan kita tahu juga telah banyak sebelum ini usaha dilakukan untuk memberikan peluang kepada usahawan kita terlibat dalam perniagaan dalam talian. Setakat ini, menurut statistik yang dikeluarkan oleh SME Corp, kita mempunyai lebih kurang 700,000 perniagaan kecil dan sederhana, dan hanya 10% sahaja yang mendaftar secara atas talian, dan kita rasakan kita perlu mempromosikan program ini kerana dengan adanya perniagaan atas talian ini, secara pasaran produk akan lebih meluas ke peringkat lebih global lagi. Dan pemfokusan diberikan kepada wanita. Kenapa begitu? Kenapa tidak siapa sahaja yang ingin? Kenapa kita ingin menamakan wanita sebagai penerima yang mungkin lebih layak? Kita rasakan wanita merupakan, kalau kita kata, adalah Menteri Keuangan di dalam sebuah rumah, dan kita rasa wanita memainkan peranan yang penting dalam membuat keputusan apa yang perlu bagi sesebuah keluarga itu, dan juga jika kita lihat daripada segi statistik usahawan wanita, kebanyakannya mereka ini adalah golongan yang berupaya untuk memajukan perniagaan di atas talian. Dan setakat ini kita juga mengambil kira daripada statistik yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, kita mempunyai 3.3 juta suri rumah tangga yang tidak dikira menyumbang kepada ekonomi negara kita. Jadi kita merasakan perlu program Get Nation Business Online ini memfokuskan kepada wanita. Namun begitu, kita tidak menghadkan untuk peniaga lelaki juga memohon. Mereka juga boleh memohon, cuma keutamaannya itu ataupun dialu-alukan lebih ramai wanita untuk memohon. Baik, mungkin kita perlu tahu apa yang sebenarnya diberikan oleh Get Nation Business Online apabila usahawan kita berdaftar.
Bila kita berdaftar di atas talian, keperluan yang kita minta adalah dengan mengisi borang secara atas talian, pemohon perlulah memenuhi beberapa kriteria, ya, terutamanya tentang maklumat pemohon, apa syarikat mereka, di mana mereka beroperasi, dan juga nombor pendaftaran syarikat, ya. Dan kita juga menetapkan kriteria di mana pendapatan tahunan syarikat itu tidak melebihi RM200,000, kerana kita ingin membantu syarikat-syarikat mikro untuk memajukan perniagaan mereka secara atas talian, ya. Dan mereka juga digalakkan dan perlu ada langganan kepada pakej Anureba, kerana tanpa pakej Anureba adalah agak mustahil untuk mereka menjalankan perniagaan di atas talian. Dan jika mereka bukan pelanggan jalur lebar pun, mereka boleh mendaftar di mana-mana pusat internet satu Malaysia yang ada di seluruh negara. So dengan adanya kemudahan di pusat internet satu Malaysia dan juga langganan jalur lebar di rumah mereka boleh membuat satu laman web untuk mereka memasarkan produk mereka. So mereka boleh bekerja di rumah, mereka boleh memasar dan menguruskan perniagaan mereka di rumah kepada wanita yang memilih untuk tinggal di rumah dan tidak mahu keluar bekerja di pejabat. Dan dengan adanya dengan mereka memenuhi kriteria-kriteria ini, pihak SKMM kita akan menilai permohonan mereka dan kita akan membayar mereka geran RM1,000 ini terus kepada suri rumah tersebut, pemohon tersebut. Okey. Apa kriteria yang akan dinilai untuk mereka mendapatkan geran ini? Okey, di antara kriteria yang akan dinilai adalah seperti mereka mesti warga negara Malaysia, ya, yang berumur di antara 18 hingga 65 tahun, dan mereka mempunyai syarikat yang berdaftar, sama ada mereka mempunyai nama syarikat ataupun didaftarkan atas nama individu, dan mereka juga mempunyai laman sesawan perniagaan yang aktif dengan laman web .my, ya. Itu adalah syarat yang kita kenakan. Maknanya mereka perlu sudah ada laman web sendiri. Ya. Okey. Dan juga sudah tentunya mereka memerlukan langganan kepada perkhidmatan jalur lebar ataupun menjadi ahli kepada mana-mana pusat internet satu Malaysia, dan akaun bank tempatan atas nama usahawan itu sendiri ataupun atas nama syarikat yang digunakan untuk tujuan perniagaan tersebut. Dan seperti yang kita faham tadi, kita juga menghadkan keutamaan kepada usahawan mikro yang jumlah pekerjanya tidak melebihi 10 orang ataupun pendapatan tidak melebihi RM200,000 setahun. So itu adalah di antara kriteria penilaian yang dikenakan ke atas pemohon-pemohon grant di bawah program Get Nation Business Online. Okey. Jadi selepas itu apa prosesnya apabila mereka mendaftar dan mereka telah diterima, yang menyebabkan kalau kita lihat anjakan ataupun lonjakan yang diterima oleh pengusaha-pengusaha yang telah mendaftar seperti pengusaha rumpai laut di Kunak Sabah atau pengusaha bantang terkabur di Sik Kedah ini, apa bentuk bantuan ataupun proses yang mereka lalui selepas itu yang menyebabkan mereka berjaya mendapatkan lonjakan perniagaan sebegitu besar? Okey, keadaan ini mungkin berbeza daripada satu perniagaan ke perniagaan yang lain. Pihak SKMM menyalurkan bantuan ini berdasarkan kepada bantuan-bantuan modal lain yang juga diberi oleh agensi dan syarikat dan kementerian-kementerian lain. So mereka ini ada di antara mereka yang dibimbing di bawah Kementerian Wanita, Pembangunan Wanita, dan ada juga dibimbing di bawah persatuan-persatuan usahawan yang lain. So mereka akan terus mendapat bimbingan di bawah program-program yang mereka yang mereka sertai. So bagi pihak SKMM, kita membantu dari segi dana untuk mereka menyediakan laman web mereka dan dapat mereka memasarkan produk apa yang sedang mereka usahakan. Okey, itu yang mungkin kita ingin tahu. Laman web yang mereka sudah ada itu lain. Yang akan dibantu oleh JMBO dalam bentuk apa sebenarnya? Kita mensyaratkan .my ini, untuk pengetahuan semua, .my ini adalah merupakan kalau kita kata adalah country top level domain, ya, yang mana kita boleh katakan .my ini adalah melambangkan negara Malaysia yang berdaulat, yang diakui di peringkat global. Dengan adanya .my, dia adalah untuk perniagaan yang berdaftar di Malaysia
Dan melalui proses pendaftaran domain name .my ini, kita memastikan syarikat itu adalah syarikat yang benar-benar menjalankan perniagaan yang dibenarkan. Bukan syarikat yang menjalankan perniagaan yang boleh kemudiannya mengakibatkan penipuan kepada pengguna. Jadi dengan adanya .my ini, kita boleh kita boleh mengesan jika ada berlaku apa-apa penipuan secara di atas talian. Sebab itulah kita mensyaratkan .my ini, kerana dalam proses permohonan domain name ini kita ada proses-proses untuk menilai syarikat. Itu macam cop sirim untuk perniagaan dalam talian. Okey, baik. 0326927939, anda boleh hubungi kami sekarang untuk sebarang soalan yang ingin diajukan kepada tetamu kita hari ini, pemangku Ketua Bahagian Pengurusan Jalur Lebar SKMM Puan Nur Akmar Syahminan. Kita bercakap tentang peluang dan bantuan kepada usahawan mikro menerusi program Get Nation Business Online yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Ini perlu kita berikan penekanan ataupun dapatkan penjelasan, Puan. Ia memang sepenuhnya di bawah SKMM, dikendalikan sepenuhnya SKMM dengan kerjasama kementerian dan agensi lain, begitu atau bagaimana? Ya, kita mengadakan program-program promosi terutamanya dengan Kementerian Wanita contohnya, dan juga syarikat yang ingin membantu usahawan ini daripada segi menyediakan laman web ataupun penyelesaian perniagaan sebenarnya menyediakan platform untuk pembayaran secara online. So kita memang bekerjasama, contoh kalau saya boleh bagi contoh dengan New Entrepreneurs Foundation, kita juga bekerjasama dengan Sohonista, kita bekerjasama dengan Perbadanan Multimedia MDAC, dan juga universiti seperti Putra Business School. So ini adalah di antara rakan-rakan strategik kita yang mana kita mempromosikan program GMBO ini kepada masyarakat, baik di bandar maupun di luar bandar. Okey, dan selepas ia diumumkan menerusi Belanjawan 2013 dengan sasaran 50,000 usahawan mikro untuk dibantu ini, bagaimana pencapaian setakat ini, Puan? Okey, setakat ini kita punya permohonan adalah kurang daripada 7,000. Okey. So itu permohonan. Itu permohonan yang kita luluskan adalah cuma lebih kurang 1,200 sahaja. So kami juga merasakan ada kekangan-kekangan yang mungkin pemohon sendiri merasakan sumbangan ataupun kerajaan ini tidak menepati apa yang mereka perlukan. Jadi kami rasa perlu untuk kami memperluaskan promosi ini supaya ianya sampai kepada pemohon-pemohon yang layak dan seterusnya mereka dapat memohon kepada memohon kepada grant inilah. Okey, 7,000 permohonan dengan 1,000 lebih yang diluluskan, itu ialah angka yang agak mengecewakan untuk 50,000 sasaran yang kita cari untuk usahawan mikro dibantu menerusi Get Nation Business Online. Jadi setakat ini apa masalah ataupun sebab utama yang dikesan oleh SKMM? Okey, daripada sebab-sebab utama yang kita kesan salah satunya syarikat yang pemohon-pemohon itu tidak mempunyai pendaftaran syarikat. Dan mereka juga mungkin tidak mahu membangunkan laman web untuk memasarkan produk mereka, dan ada juga antara pemohon ini grant itu dipohon oleh orang lain yang bukan mempunyai yang bukan berdaftar atas nama usahawan itu. So itu adalah di antara permohonan yang kita terpaksa tolak kerana dia melanggar syarat-syarat yang sepatutnya lah. Dan ada juga permohonan yang layak tetapi kita terpaksa KIV dia kerana dia tidak dapat menyiapkan laman web. Ada di antara pemohon yang tidak mahu secara mempamerkan apakah produk yang ingin mereka pasarkan. Jadi mereka merasakan mungkin ada juga produk-produk itu yang mereka rasakan tidak menepati daripada segi apa yang mereka sepatut buat. Jadi mereka tidak dapat menyiapkan website. So jadi kita ada
banyak juga bilangan permohonan yang terpaksa kita KIV. Dan ada antara yang Puan sebutkan tadi ialah usahawan kita sendiri tidak mahu pun ada laman web. Mereka mungkin tidak berminat dengan tawaran ini kerana mereka lebih selesa menjalankan perniagaan macam sekarang. Mereka tidak berdaftar pun, mereka tidak perlu ada laman web. Jadi mengapa perlu kita buat program dengan GMBO dengan peruntukan sebesar ini, sasaran 50,000, kalau sebenarnya usahawan kita masih belum bersedia, Puan? Memang tidak kita nafikan usahawan kita memang ramai yang belum bersedia, tapi kita merasakan memang ada potensi. Cuma kita perlu lebih berusaha untuk mendekati mereka. Saya pernah terlibat dengan satu program yang dijalankan oleh sebuah agensi kerajaan negeri betapa ramai usahawan yang membuat produk-produk makanan contohnya. Tetapi mereka ini untuk mereka membuka bank account pun mereka ada satu perasaan yang amat takut. Pada mereka adanya bank account ini menggunakan mesin ATM ataupun menggunakan online online banking merupakan akan menyebabkan mereka ditipu. So itu adalah salah satu contoh mengapa adanya fear factor di situ di kalangan pengusaha-pengusaha, terutamanya usahawan yang berada di kampung. Jadi kita melalui kisah-kisah kejayaan yang pernah kita seperti yang Wan Sharina sebutkan tadi, peniaga rumpalan laut di Kunak kan, itu adalah atas usaha anak beliau sendiri yang membawa ibunya ke Pusat Internet Satu Malaysia untuk belajar macam mana untuk menyediakan website dan memasarkan rumpalan laut mereka. Okey. Kalau kita ingin kan masyarakat tahu dan juga dapat bayangan dan gambaran bagaimana ia berfungsi sebenarnya GMBO ini, mungkin Puan harus kongsikan cerita pengusaha rumpai laut dari Kunak Sabah, pengusaha bantal kekabu dari Sik Kedah dan kisah kedai Umi di Sarawak. Sebentar lagi Puan, kita ada pemanggil sekarang ini. Yang lain anda boleh terus hubungi kami 0326927939. Sekarang kita bercakap tentang program Get Malaysian Business Online. Kita bersama dengan pemangku Ketua Bahagian Pengurusan Jalur Lebar SKMM, Puan Nur Akmal Syahminan, menerusi program dalam radar sekarang ini. Kita ada Encik Ismail. Hello Encik Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya Ismail daripada Kelama. Saya nak tanya kan, yang benda ni apa saya cakap dia? Dia masalah dia kan, kalau macam kakak saya, dia tu dia IT dia masalah sikit. Okey. Lepas tu nak pasarkan dia bidang makanan, nak pasarkan food dia ada masalah. Adakah SKM boleh bantu dari segi marketing? Itu satu. Yang kedua kan, boleh tak macam campurlah makanan, lepas tu campur dengan baju. Sebab cik cakap dia perusahaan mikro kan. Dia campur dengan lain, maksud ambil daripada jiran punya kan. So kasih banyakkan pilihan. Boleh ke? Okey, baik. Itu saja. Terima kasih Cik Ismail. Puan. Okey, Encik Ismail, daripada segi marketing ini, kita bantuan daripada SKMM itu untuk mendaftarkan perniagaan atas lain dan di atas talian dan juga menyediakan website itu adalah satu cara memasarkan produk. Untuk dengan adanya online bisnes ini, kita memang lebih mudah untuk memasar produk kita, bukan sahaja secara pasaran domestik malah kita boleh pergi ke peringkat global. Dan tentang produk sama ada bercampur atau tidak itu adalah bagaimana kita strategi kita untuk memajukan perniagaan kita. Kita boleh campur makanan dan pakaian dan juga perkhidmatan. Asalkan di bawah satu syarikat, satu pendaftaran yang sama dan berdaftarlah. Yang berdaftar. Okey. Dan mungkin apa yang disebut oleh Encik Ismail tadi, bagaimana nak mengubah dari usahawan di luar bandar contohnya, mereka berniaga dalam kalangan di kampung mereka, di taman perumahan mereka, tapi untuk mengubah perkara tersebut ke peringkat yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, itu pun mereka inginkan bimbingan juga. Jadi kalau ia tidak diintegrasikan terus, mungkin mereka harus mencari sumber-sumber yang berbeza. Puan, setakat ini, adakah itu yang berlaku sebenarnya? Ya, betul juga. Sebab itulah saya katakan tadi, kita bekerjasama terutama dengan Jabatan Pembangunan Wanita kerana kita mengharapkan kepakaran Jabatan Pembangunan Wanita dalam menangani isu-isu mendapatkan wanita, contohnya ibu tunggal, untuk mereka meningkatkan sosioekonomi mereka Jadi kita
bersama-sama dengan Jabatan Pemerintah pergi untuk mempromosi dan kalau boleh membimbing mereka bagaimana mereka dapat mendaftarkan perniagaan mereka, menyediakan laman web untuk perniagaan mereka dan seterusnya memasarkan produk mereka secara atas talian. Itu adalah antara usaha-usaha yang sedang kita jalankan. Dalam satu program mereka boleh menerima bantuan terus dari kementerian dan kemudian tahu pula bagaimana untuk memasarkannya dalam talian dari SKMM pula secara serentak begitu. JMBO tidak boleh mencari terus usahawan yang telah pun dibantu oleh kementerian-kementerian ini untuk didekati. Ya, itu adalah yang kita katakan quick wins untuk kita ya. Yang mana usahawan yang memang mereka mahir dalam IT dan sudah pun memasarkan produk, mungkin mereka tidak lagi mendaftar, belum lagi mempunyai laman web .my. So itu adalah antara usaha-usaha kita yang mana kita bekerjasama dengan jabatan atau agensi yang menawarkan insentif atau memberikan modal kepada usahawan-usahawan ini. So kita jemput mereka dan panggil mereka untuk mendaftar menggunakan .my ya untuk mereka memasarkan. Okey, baik. Dan kalau boleh kita sentuh tentang apa yang kita sebutkan lebih awal tadi, bagaimana 3 usahawan ini yang dikatakan menerima lonjakan pemasaran yang sangat besar sebenarnya dari Kunak Sabah, pengusaha rumpai laut yang Puan sebutkan tadi didaftarkan oleh anaknya terlebih dahulu. Ya, okey. Kita mempunyai Pusat Internet Satu Malaysia ya di Kunak yang mana Pusat Internet Satu Malaysia kita menyediakan kemudahan mencapai jalur lebar dan juga kemudahan kemahiran ya ICT ya yang mana pengunjung-pengunjung ataupun pengguna-pengguna pusat internet yang berdaftar ini mereka diberi latihan kemahiran bagaimana untuk menggunakan internet, bagaimana untuk mereka menyediakan laman web. So Puan Kabilah ini adalah di antara usahawan yang melalui anaknya pergi ke Pusat Internet Satu Malaysia di Kunak yang mana anaknya membantu beliau untuk menyediakan laman web untuk memasarkan produk rumpai laut mereka. Dan seperti yang mungkin kita semua tahu, pendapatan mereka yang pada asalnya hanyalah RM450 sebulan telah mencecah RM20,000 sebulan sekarang ini dengan adanya pasaran bantuan daripada internet yang memasarkan produk ini secara global. Okey, dan itu juga yang berlaku kepada pengusaha bantal Kekabu dan juga kisah kedai Umi ni. Ya, kalau kita tengok kisah pengusaha bantal Kekabu ini, mereka menyediakan bantal itu secara yang boleh dikatakan tradisional ya. So kita ada program yang ditawarkan oleh contohnya usahawan program usahawan lain yang membantu usahawan ini untuk memulakan perniagaan mereka secara lebih efisien ya daripada menggunakan secara tradisional. Dan SKM pula bantu daripada segi untuk mereka pergi ke pusat internet menggunakan perkhidmatan jalur lebar kita ada, menyediakan laman web untuk mereka memasarkan. So daripada segi kisah bantal Kekabu ini, anak kepada pengusaha bantal Kekabu itu sendiri yang pergi ke pusat internet dan belajar menggunakan komputer, belajar menyediakan laman web dan seterusnya. Beliau dapat membantu ibunya memasarkan bantal-bantal Kekabu. Okey. Boleh terus hubungi kami 0326927939. Satu perkara Puan yang sentiasa disebut tentang pencapaian usahawan terutamanya untuk industri kecil dan sederhana di Malaysia adalah konsistensi untuk membekalkan barangan atau produk mereka. Dan kita tahu dengan promosi yang besar apabila mereka telah melibatkan diri dengan perniagaan dalam internet, adakah risiko untuk mereka tidak dapat menampung permintaan selepas itu juga difikirkan dan diberi nasihat lebih awal? Ya, kita juga bukan sahaja usahawan-usahawan kecil, malah kalau kita tengok portal-portal yang besar ya, mereka juga akan menghadapi masalah menampung permintaan yang tinggi oleh kerana tersebar luasnya ya berita tentang produk yang mereka pasarkan di internet. Permintaan secara mendadak memang memungkinkan usahawan ini tidak mampu. Jadi bidang kuasa melatih usahawan ini bukanlah di bawah bidang kuasa SKMM, tetapi kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang berkenaan untuk mereka membimbing usahawan ini bagaimana mereka
boleh menambahkan meningkatkan bilangan produk mereka supaya dapat menampung permintaan yang tinggi di kalangan pengguna. Jadi ada juga kemungkinan kenapa hanya 1,000 sahaja setakat ini permohonan yang boleh diterima adalah mungkin juga kerana ada setengah-setengah yang lain yang masih belum bersedia untuk menambah bekalan mereka sendiri. Ya, betul. Dan kita juga kerana kementerian lain juga ada menyediakan kemudahan modal yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita tidak mahu ada usaha-usaha yang duplikasi lah. Pertindihan. Okey. Baik. Dan kalau kita ingin pergi lebih fokus kepada 1,000 permohonan telah pun diterima dan diluluskan oleh SKMM setakat ini, apa progresnya, status perniagaan mereka? Tapi sebelum itu Puan, kita ada pemanggil Encik Iswardi di talian. Hello Encik Iswardi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya ada pertanyaan. Okey, yang pertama, sebab saya dengan rancangan ni setengah tadi dalam tengah memandu kereta. Jadi saya tak pasti sama ada disebutkan bagaimana jumlah dana yang dibagi dan berapa peruntukan dia. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau sekiranya syarikat tu adalah syarikat yang menggunakan website bukan lokal tetapi percuma macam Blogspot dan sebagainya. Adakah itu boleh dikonsiderkan sebagai satu website yang kita boleh anggap sebagai website yang sudah boleh digunakan? So itu soalan saya lah. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Okey, mengenai jumlah dana yang diberikan kepada setiap pemohon adalah sebanyak RM1,000 untuk setiap pemohon, dan kita memperuntukkan 50 juta untuk program ini, ya Encik Iswardi. Dan melalui website yang bukan local website, ya, yang mana mungkin blogspot.com ataupun website yang mempunyai domain.com sahaja. Salah satu objektif, ya, program ini adalah untuk kita memperkenalkan identiti usahawan di Malaysia. Dengan itu kita mensyaratkan adanya .my, ya. Kita ada juga kemudahan yang mana website yang sedia ada ini boleh kita transferkan, ya, atau boleh kita alihkan dengan menggunakan .my. So tidak ada masalah. Jadi kalau sudah ada perniagaan yang ada .blogspot contohnya, boleh ditukarkan. Ya, boleh ditukarkan. Kerana konten dan kerana isi kandungan website itu adalah sama untuk disiarkan juga di atas laman web yang baru. Okey. Dan berbalik kepada apa yang kita sebut lebih awal tadi, Puan, status setakat ini untuk 1,000 permohonan yang telah pun diterima oleh SKMM telah diluluskan. Okey. Kita akan juga menjalankan sedikit kaji selidik, ya, tentang di mana ke mana usahawan ini membawa perniagaan mereka, ya, sama ada setakat mereka dapat RM1,000 dan mereka berhenti di situ ataupun mereka berjaya melonjakkan pendapatan perniagaan mereka. Yang itu kita juga akan menjalankan satu boleh katakan tinjauan, ya, tinjauan kepada usahawan, dan juga kita bekerjasama terutamanya kepada dengan usahawan-usahawan yang mendaftar di bawah program-program tertentu di bawah kementerian-kementerian yang berkenaan, ya. So kita akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian tersebut supaya dapat kita kesan dan jejak ke mana arah usahawan yang telah mendapat bantuan RM1,000 untuk menunjukkan perniagaan mereka secara atas talian ini. Dan sekerap mana atau dalam skala yang bagaimana sebenarnya pemeriksaan dibuat, semakan dibuat, atau sampai ke tempoh mana selepas itu SKMM biarkan mereka bergerak sendiri? Kita dalam masa sekarang ini kita membuat panggilan telefon secara rawak, ya, untuk kita pastikan yang mereka ini memang masih wujud, dan juga kita pergi ke laman web yang mereka masukkan semasa mereka memohon itu, ya, dan kita tengok laman web itu masih aktif. Dan insya-Allah selepas hujung tahun ini kita akan membuat satu postmortem juga, ya, tentang di manakah pencapaian kita, dan juga kita akan membuat tinjauan kepada syarikat-syarikat yang telah kita lulus dan telah kita berikan grant ini. Review semula. Ya, kita akan review semula, dan kita akan pastikan juga dengan Kementerian Wanita terutamanya, adakah peningkatan wanita di dalam di dalam bidang pekerjaan itu meningkat setelah kita jalankan program ini setahun bersama juga program-program lain yang dijalankan oleh Jabatan Pembangunan Wanita. So kita memang akan bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Wanita dalam hal ini. Tidak adakah cadangan untuk menjadikan ia sebahagian dalam satu package sahaja untuk produk-produk bantuan keusahawanan yang lain telah ada, mungkin oleh Tekun ataupun oleh Satu Azam dan sebagainya, tapi package-nya tu ada sekali GMBO terus, supaya GMBO tidak bergerak sendiri dan
kan harus mencari sendiri penyertaan sebegitu ramai sasarannya. Ya, memang itu pernah kita fikirkan, cuma bila pengumuman yang dibuat tahun lepas itu SKMM yang akan mengendalikan projek ini, kita merasakan dalam masa terdekat ini kita bekerjasama seperti yang saya nyatakan tadi. Kita menjemput Jabatan Pembangunan Wanita contohnya, untuk sama-sama kita mempromosikan yang mana grantnya akan datang daripada kita, promosinya mungkin daripada Jabatan Pembangunan Wanita. Mungkin kita bersama-sama akan mengadakan karnival-karnival untuk mempromosikan GMBO ini. So dalam masa akan datang mungkin kita perlu fikirkan supaya dia sebagai yang dinyatakan tadi dalam satu package. Maknanya di situlah ada latihan untuk memajukan perniagaan. Di situlah mereka boleh belajar menggunakan menyediakan website, belajar mendaftarkan syarikat mereka. Dan insya-Allah itu adalah dalam perancangan kami. Dan juga yang Puan sebutkan, persepsi bagaimana usahawan kita atau masyarakat kita pun rasa takut juga untuk terlibat dengan perniagaan dalam talian. Mungkin juga ia disebabkan kes-kes penipuan internet yang berlaku di Malaysia. Kalau boleh kita tahu, adakah itu satu isu yang agak membimbangkan juga sekarang ini, penipuan internet? Kalau kita tengok, kalau kita selidik daripada segi pembekal produk, yang mana kalau saya seorang pembekal produk, saya mungkin mendapat bekalan saya daripada rakan kongsi saya yang lain ataupun mungkin daripada syarikat-syarikat yang lain. Risikonya kepada saya kerana saya adalah orang yang berjanji untuk membekalkan produk itu kepada pengguna. Jadi saya mungkin tidak mendapat bekalan pada masa yang ditetapkan. Itu adalah risiko yang saya rasa lebih mendedahkan saya kepada di mana pengguna akan marah kepada saya kerana pengguna tidak tahu siapakah pembekal yang bekalkan produk tersebut kepada saya. Itu adalah salah satu sebab yang mungkinkan ramai wanita yang merasakan biarlah saya buat perniagaan ini secara kecil-kecilan di bawah bidang kemampuan saya, mereka sendiri. Tapi bagi saya pula, kami merasakan perlu diperkembangkan perniagaan itu, yang mana perlu ada bantuan. Kalau bekalan itu tidak dapat menampung permintaan, maknanya rangkaian untuk membekalkan produk tersebut perlu ada untuk menyokong usahawan kecil ini bagi mereka membekalkan produk kepada pengguna yang telah membuat pesanan. Yang kami rasakan ini memerlukan kerjasama dengan lebih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat. Tapi kalau dalam statistik, kalau boleh kita tahu setakat ini kes-kes penipuan internet yang mungkin merisaukan mereka untuk terlibat dalam perniagaan dalam talian ini. Saya ada satu laporan yang mengatakan pada tahun 2009 kes penipuan adalah sekitar 511 sahaja. Dan pada tahun 2011 ia telah meningkat kepada 1,879 kes. Sekali ganda. Ya. Jadi ini juga lebih kepada pengguna yang ingin memesan produk itu yang mereka takut ditipu, dan mungkin juga kepada pihak pembekal yang merasakan mereka tidak dapat menampung permintaan pengguna. Tapi daripada kes penipuan ini adalah lebih kepada pengguna yang mana mereka telah pun membayar harga produk itu, dalam bayar produk yang yang ingin mereka dapat, tetapi produk itu tidak dibekalkan atau tidak dihantarkan kepada mereka, ataupun dihantarkan selepas mungkin selepas 3 atau 4 bulan baru mereka menerima produk. Itu adalah antara kes-kes yang daripada perspektif pengguna yang mereka rasa tidak yakin untuk membeli secara produk di atas tanah, dan juga kualiti produk itu. Jadi kalau kita bercakap daripada segi kualiti, kalau kita pergi ke kedai biasa pun, kita pun dapat barang yang sama tapi kualiti yang berbeza. Terpulang kedai mana yang kita pergi, serupa juga di atas talian. Jadi perlunya promosi oleh usahawan itu sendiri meyakinkan pengguna bahawa beliau membekalkan produk yang berkualiti. So itu adalah di antara kes-kes yang dapat saya kongsikan setakat inilah. Setakat ini. Okey, dan saya difahamkan advokasi ataupun pendidikan berkenaan dengan kes penipuan internet juga dijalankan oleh SKMM secara giat untuk memastikan mereka tidak tertipu satu perkara dan juga tidak terlalu terikat dengan persepsi ini. Ya, di Malaysia ya. Ya, kalau mungkin ramai yang tahu, kita ada juga program Klik dengan Bijak yang mana program ini adalah di bawah SKMM, yang mana kita
mengajar aspek-aspek penggunaan internet secara positif, dan ini kita akan masukkan bagaimana kita perlu berhati-hati dalam membeli produk secara atas talian, bagaimana menggunakan internet secara positif. So semua ini adalah dalam rangka kerja program Klik dengan Bijak yang akan memang sudah kita lancarkan dan sedang berjalan dan sedang kita promosikan di seluruh negara pada masa ini. Okey. Dan ada soalan rakan kita di media sosial yang bertanya berkenaan dengan jumlah RM1,000 itu macam agak kecil sikit jumlah itu, Puan. Sebenarnya apa yang mereka harus buat dengan RM1,000 yang diberikan kepada mereka? Okey. Jumlah itu mungkin ada yang mengatakan ianya kecil. Tetapi dengan kita juga telah membuat satu kajian ya. Dengan hanya RM200 kita boleh menyediakan satu laman web, mendaftarkan syarikat dan juga mendapatkan laman web.my ya, domain name.my ini. So serendah RM200. Jadi kalau kita perlukan laman web yang lebih canggih, yang mempunyai bayaran transaksi yang menggunakan kredit kad ataupun menggunakan perkhidmatan pembayaran online seperti PayPal, memang kita kena perlu bayar lebih. Buat masa ini bagi usahawan-usahawan mikro ini yang kita mulakan adalah dengan laman web, dan mereka boleh memilih melalui bank transfer yang kebanyakannya kita nampak sekarang hari ini dengan memasukkan ya duit ke dalam akaun usahawan itu, dan kita akan mendapat produk. Jadi terpulang kepada tahap mana kita mahu laman web itu, dan begitulah kosnya. Jadi khidmatan yang kita nak tawarkan kepada pembeli kita sekali itu juga berbeza-beza kosnya. Ya. Okey. Dan itu juga diberi bimbingan oleh SKMM, oleh GMBO. Kita tidak memberi bimbingan secara langsung, tetapi kita memanggil syarikat-syarikat ya. Seperti kita adakan satu sesi yang mana kita memanggil syarikat-syarikat yang terlibat dengan pembayaran atas talian, menyediakan website ataupun sebagai satu pakej. Yang mana mereka ini mempromosikan produk mereka dari pelbagai tahap. Untuk usahawan ini menggunakan khidmat mereka. Jadi terpulang. Jika usahawan mahukan laman web yang canggih, mereka mungkin membayar sehingga RM2,000 pun ada. Jadi cuma bezanya RM1,000 telah dibantu, tambah RM1,000 lagi contohnya. Okey, baik. Dan kita ada sedikit masa lagi. Kalau ada sebarang soalan boleh diajukan terus kepada tetamu kita, talian 0326927939. Dan untuk perluasan kawasan jalur lebar dan penembusannya di kawasan luar bandar atau pedalaman di negara kita terutamanya, Puan, untuk memastikan usahawan mikro khususnya di luar bandar juga terkesan menerima impak yang bagus dari program GMBO ini. Bagaimana statusnya, Puan? Okey, setakat ini ya, di kawasan luar bandar terutamanya ya, kita telah menyediakan perkhidmatan untuk mengakses jalur lebar ya. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, Pusat Internet Satu Malaysia, yang mana kita mempunyai lebih 300 buah pusat internet Satu Malaysia di seluruh negara, terutama di kawasan luar bandar. Dan juga kita mempunyai apa yang kita katakan kampung tanpa wayar. Kampung tanpa wayar ini adalah perkhidmatan hotspot menggunakan teknologi Wi-Fi, yang mana hari ini kita telah pun mempunyai lebih 4,000 kampung tanpa wayar di seluruh negara, terutamanya di kawasan luar bandar. Jadi usahawan-usahawan mikro yang tidak mempunyai capaian jalur lebar di rumah masing-masing, mereka boleh pergi ke kawasan liputan Pusat Internet Satu Malaysia ataupun Kampung Tanpa Wayar bagi mereka menggunakan internet dan menguruskan perniagaan mereka di atas talian. Kedua-duanya juga di bawah selenggaraan dan pengurusan SKMM. Ya. Okey. Dan ada tawaran khusus, diskaun dan sebagainya untuk mereka pergi ke PP 1M dan juga mungkin dapat tahu lebih lanjut tentang GMBO contohnya? Ya, selalunya kita mempunyai pengurus-pengurus ya di Pusat Jalur Lebar Satu Malaysia, yang mana pengurus-pengurus ini kita latih untuk mereka membantu usahawan ini untuk menggunakan internet dan juga menyediakan laman web. Dan tentang diskaun itu, bayarannya sekarang adalah agak murah. Kalau memang kalau tak salah saya lebih kurang
sekali masuk cuma perlu bayar RM1 atau RM2 sahaja. Okey. Kalau nak diskaun lagi free lah maksudnya. Percuma saja masuk. Okey, baik. Ini antara perkara-perkara yang dilakukan untuk memastikan mereka di luar bandar juga seiring dengan apa yang ada di bandar. Dan mungkin kalau boleh kita tahu KPI untuk SKMM selepas ini untuk GMBO khususnya. Memang untuk GMBO kita mensasarkan untuk mendapat 50,000 pemohon yang diluluskan supaya kita dapat menghabiskan peruntukan 50 juta pada tahun ini dan buat masa ini kami sedang bekerja keras untuk mempromosikan program ini dan untuk tempoh 6 bulan lagi itu KPI-nya juga. Memang agak mencabar tapi kami akan cuba kerana melihatkan kepada program-program yang telah kami jalankan di sepanjang 5 bulan yang lepas hampir setiap minggu kami pergi ke kawasan luar bandar untuk mendapat usahawan asal ini mendaftar memohon kepada geran ini. Cuma kita masih mencari-cari juga apakah antara halangan-halangan yang dirasakan oleh usahawan ini agak sukar untuk mereka memohon. Jadi kita akan teruskan dengan program-program promosi kita. Bagaimana bentuk promosi yang mungkin harus dikuatkan lagi, dilipat gandakan lagi selepas setakat ini hanya 1,000 sahaja yang diluluskan. Bentuk promosi atau rangka promosi yang lebih bagus selepas ini Puan yang ada. Sebelum ini kita bekerjasama dengan NGOs dan juga persatuan-persatuan usahawan untuk memasarkan untuk mempromosikan program GMBO ini di mana setiap kali kita pergi kita akan adakan talk, kita akan adakan ceramah untuk membuka minda usahawan ini supaya mereka memikirkan untuk mereka memaju menaik tarafkan lagi perniagaan mereka ke satu peringkat pergi kepada online. Jadi kita merasakan perlu promosi secara lebih meluas lagi daripada pergi ke kampung-kampung ini. Mungkin kita perlu adakan sehari atau 2 hari bengkel yang mana kita dapatkan kita kumpulkan pembuat laman web yang boleh membantu usahawan kecil ini dan juga mungkin kita nak bekerjasama dengan syarikat Suruhanjaya Malaysia yang mana mereka juga ada membuka kaunter di situ. Pemohon boleh mendaftarkan perniagaan mereka dan mereka dapat terus memohon kepada geran yang RM1,000 ini. So kami berharap pada masa akan datang kita akan dapat melakukan perkara-perkara ini memandangkan kita ada lebih kurang 6 bulan lebih sahaja. Selepas 6 bulan itu jika KPI tidak dapat dicapai, apa masa depan GMBO? Kita perlu membuat kaji sendiri seperti yang saya katakan tadi postmortem untuk mengenal pasti apakah antara kekangan-kekangan yang membuatkan GMBO ini tidak menarik kepada usahawan mikro ini. Yang itu memang perlu kita buat. Okey. Dan ada juga rakan kita yang memberikan pendapat bahawa yang mengatakan bahawa undang-undang untuk perniagaan dalam talian ataupun peraturannya yang masih belum ketat ataupun belum dikuatkuasakan dengan baik di Malaysia juga menjadi punca mengapa usahawan tidak berminat terlibat. Adakah benar begitu? Ia adalah salah satu faktor dan kalau kita lihat pada bulan Februari tahun ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan telah pun mengumumkan akan akan menguatkuasakan undang-undangnya Consumer Protection Regulation 2012 pada 1 Julai. So kami juga berharap dengan penguatkuasaan undang-undang ini akan memberikan lebih keyakinan kepada pengguna dan juga peniaga-peniaga di atas talian mereka akan dilindungi. So kita juga menunggu dengan lebih lanjut lagi tentang penguatkuasaan undang-undang ini yang telah diumumkan berkuat kuasa bermula 1 hari bulan Julai 2013 ini. Okey, baik. Dan sebagai penutup Puan mungkin boleh war-warkan kepada pendengar kita yang berminat untuk menyertai Get Nation Business Online, bagaimana cara untuk mereka menghantarkan permohonan? Okey, apa yang mereka perlu pergi ialah mereka perlu pergi ke laman web SKMM dan mereka boleh typekan mereka boleh typekan gmbo.skmm.gov.my. So mereka akan mendapat satu panduan di situ di mana mereka boleh mengisi
maklumat-maklumat yang diperlukan, dan mereka juga akan diberitahu jika mereka belum ada laman web lagi, bagaimana mereka boleh menyediakan satu laman web. Ada talian penting yang boleh dihubungi? Talian penting kita adalah melalui nombor yang kita sediakan ya, khusus untuk program Get Malaysian Business Online adalah 1-800-88-4040. Okey, 1-800-88-4040 untuk dihubungi. Sebarang maklumat boleh didapatkan di talian tersebut ataupun ke laman web gmbo.skmm.gov.my. Okey, baik. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami untuk hari ini, edisi dalam rada 6 Jun 2013, dan kita harapkan 6 bulan yang ada yang dikatakan mencabar untuk SKMM dapat dicapai untuk memastikan juga usahawan mikro di Malaysia mendapat lonjakan pemasaran yang lebih bagus dalam perniagaan mereka. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Puan Nur Akmal Syahminan merupakan pemangku Ketua Bahagian Pengurusan Jalan-Lebar SKMM bersama dengan kita bercakap tentang peluang dan bantuan kepada usahawan mikro menerusi program Get Malaysian Business Online, dan mewakili penerbit Ehsan Yahya dan Indah Khairi, saya Wan Syahrina. Dalam Rada berakhir di sini.